soalan ni saya cuba bagi jawapan atau cadangan lah. Okay. Pertama tentang penggunaan parking penduduk yang kiranya dicerobohi oleh ibu bapa yang mengambil anak. Pencerobohan ini terjadi sebab kawasan kompang ni tak berpagar lah, kan? Dan saya difahamkan perumahan KNS yang di sini adalah perumahan kos sederhana. Dia bukan kos rendah, so by right penyelenggaraan adalah bawah MC. So sekiranya di tempat tu ada MC, antara tindakan yang MC boleh sarankan ialah macam mewujudkan mungkin macam kadet dan juga sort of, tapi saya faham itu akan membabitkan kos, kan? Itu adalah satu pelaburan yang penduduk bersama-sama dengan MC kena fikirkan lah. Tapi sekiranya ada bukit tu ataupun kita kata akses yang pakai kad tu lah contohnya, kan, orang luar memang tak dapat nak masuk lah, sebab hanya pemilik atau penyewa di situ sajalah yang layak dapat akses kad ni. Itu satu cadangan apa yang boleh buat lah. Tapi saya faham implikasi keuangan ada di sini. Okay, yang kedua berkenaan dengan kenderaan tersadai. Sekali lagi, bila kenderaan tersadai itu berada dalam kompaun perumahan tuan-tuan dan puan, MC boleh mengambil tindakan dah ke atas kenderaan tersebut. So mungkin boleh letakkan notis dari MC sendiri sekiranya tidak dialihkan, sebab yang ni kenderaan ni sebenarnya kenderaan pemilik ke orang luar ke macam mana? Yang tersadai tak tahu. Tak pasti. Katakanlah itu kenderaan salah seorang pemilik atau penyewa, dan pemilik atau penyewa tu you all kenal lah siapa, kan? Boleh MC boleh keluarkan notis kepada dia untuk mengalihkan kenderaan tu. Kalau tak, MC boleh ambil tindakan towing dan sebagainya lah. Sebab saya rasa penguatkuasa MBSA pun dia hanya menarik kenderaan yang berada di kawasan awam, kan? Di kawasan contohnya di luar Sabang dan MC lah. Buat masa ni mungkin boleh panjangkan kepada penguatkuasa, tapi setahu saya bila dia dalam kawasan MC biasanya MC mengambil tindakan dahulu lah.